ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berbahagia pengurusi serta seluruh ahli jawatankuasa Masjid Sayyidah Aisyah Bandar Seremban Selatan, pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para baib, ibu-ibu, ayah muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Allah beri kita taufik dan hidayah untuk kita sama-sama dalam majlis ilmu selepas kita menunaikan solat subuh secara berjemaah. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, pada pagi yang penuh berkah ini kita akan sambung kuliah subuh kita, kitab Faham Faraid yang dikarang oleh Tuan Guru Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kita pada pagi ini yang bertajuk Asbabul Irthi, sebab-sebab pusaka, surat 67. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi dharil amin. Telah berkata pengarang kitab, terdapat 4 sebab yang membolehkan seseorang menerima harta pusaka. Sebab-sebab pusaka, sebab-sebab menerima pusaka ada 4. Yang pertama an-nikah, pernikahan. Yang kedua nasabu, keturunan. Al-wala'u, wala', dan juga Islam, iaitu baitul mal. Ada 4 lah. Okay, kita akan lihat satu persatu sebab pusaka. Yang pertama an-nikahu, pernikahan. Pernikahan yang sah antara suami dan isteri berlandaskan rukun-rukun dan syarat-syarat perkahwinan yang telah disyariatkan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Yang bermaksud, dan bagi kamu suami isteri 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Maka tuan-tuan, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa menunjukkan bahawa hubungan suami, hubungan isteri, apabila antara salah seorang meninggal dunia, maka mereka ada bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terangkan secara jelas bahagian suami ada bahagiannya dan juga bahagian isteri ada bahagiannya. Ini terbukti bahawasanya sebab pusaka antara satunya adalah nikah, pernikahan. Syaratnya mesti nikah yang sah lah. Selagi ikatan perkahwinan itu, selagi masih terikat, masih lagi status hubungan suami isteri itu masih ada, selagi itulah suami dan isteri saling mewarisi. Mereka saling mewarisilah. Suami meninggal ataupun isteri meninggal, selagi ada hubungan suami isteri, maka mereka ada bahagian, mereka ada menerima
ataupun mereka salah satu penyebab mendapat pusaka. Walaupun apa-apa yang berlaku di antara mereka, seperti apa? Seperti isteri dahaka ke, suami curang ke dan sebagainya, yang utamanya adalah status ataupun ikatan pernikahan itu masih ada. Pernikahan ini membolehkan mereka mempusakai antara satu sama lain walaupun tidak berlaku persetubuhan. Contoh kan, baru nikah, aku terima nikah sekian-sekian, betul Tok Kaji kata sana sah, dan terkejut kan, terkejut dan seronok sangat pun, terkejut, meninggal. Maka dah sah perkahwinan tersebut walaupun tidak berlaku persetubuhan, baru akad nikah, meninggal tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan? Maka ada bahagian isteri dapat bahagiannya, isteri ada bahagian yang telah tidak berlaku persetubuhan pun terima. Perkara ini banyak berlaku kan, ada yang lepas pernikahan kemudian balik, aksiden, kemalangan sebagainya. Di situ walaupun baru bernikah, maka ada penyebab ataupun ada hak ataupun ada bahagian suami dan isteri tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Qamah bahawa Sinan Asja'i telah bersaksikan bahawa melihat apa yang Nabi lakukan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan hukum yang sama seperti mana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Buruk bin Washid. Hadis riwayat At-Tirmizi, sama juga. Nabi memberikan isteri yang kematian suami walaupun tidak berlaku persetubuhan. Adapun pernikahan yang tidak sah, lelaki dan perempuan tidak dapat mempusakai antara satu sama lain. Kerana apa? Mereka bukan suami isteri yang sah. Dia mesti perkahwinan sah. Sah. Kalau tak sah, maka hubungannya tak berlakulah, tidak sah mengikut syariat. Jika anak dilahirkan dalam pernikahan tersebut, anak itu hanya mewarisi dan diwarisi sebelah ibunya sahaja. Apabila berlaku perkahwinan yang tidak sah, maka anak tersebut pun tidak sah lah, tidak sah. Maka macam mana anak yang tidak sah? Maksud dia, apabila berlaku kematian, anak meninggal, maka yang boleh mempusakai hanyalah ibunya sahaja, sebab hubungan ibu tidak terputus. Manakala bapanya tidaklah, sebab perkahwinan itu tidak sah. Sama juga kalau ibu meninggal, maka anak yang tidak sah nikah itu anak boleh dapat. Tapi kalau bapa itu meninggal, maka anak yang tidak sah pernikahan tersebut tidak boleh dapatlah, sebab anak itu hasil perkahwinan yang tidak sah. Anak itu hanya mewarisi dan diwarisi sebelah ibunya sahaja. Bapa dan anak tidak saling mewarisi antara mereka. Okey, itu selesai. Maksudnya apa? Kalau perkahwinan itu masih kekal sehingga di antara mereka pergi dahulu, meninggal dunia lah, maka mereka ada bahagian masing-masing. Isteri meninggal, suami dapat ada bahagian yang telah ditetapkan. Nanti insya-Allah kita akan masuk. Suami meninggal, isteri dapat bahagiannya. Tak kisahlah siapa yang meninggal terlebih dahulu. Selagi ada akad ataupun selagi masih lagi suami isteri, maka mereka ada bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dua-dua ni ialah ahli fardu lah. Ada kadar, ada bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selesai satu bab. Jadi dalam perbahasan yang tersebut,
ada lain, orang kata permasalahan yang lain. Macam mana kalau bercerai? Sebab apa? Sebab boleh kan? Perkahwinan ada juga perceraian. Macam mana? Suami halau rumah ke dan sebagainya, masih lagi tidak berlaku perceraian, maka masih ada ikatan, meninggal salah seorang dapat, itu jelas. Isu yang kedua ni, kalau suami isteri telah bercerai, di sini kena faham kemungkinan dapat, kemungkinan tidak boleh dapat. Biasanya bila dengar dah bercerai dah, tak dapat lah kan, biasanya faham bila bercerai tak dapat lah, isteri suami dah bercerai tak dapat, tak. Ini yang biasanya kita kurang sedikit pendedahan, yang sebenarnya dalam perceraian mungkin dapat, mungkin tidak. Kita akan lihat okey. Dalam situasi yang pertama, mereka boleh mewarisi, mereka boleh dapat bahagian. Suami isteri boleh dapat kalau salah seorang meninggal dunia, jika isteri yang diceraikan dengan tolak roj'i. Tolak roj'i, maksud tolak roj'i apa? Tolak yang mana suami isteri boleh rujuk, boleh rujuk kembali tanpa ada akad nikah barulah. Sebab apabila isteri diceraikan, dia ada iddah, ada tempoh yang telah ditentukan oleh Allah, sama ada 3 kali suci ataupun 3 bulan lah, salah satu ataupun 3 bulan. Maka ini perlu kita faham, tolak roj'i ialah tolak yang boleh dirujuk kembali, iaitu isteri yang diceraikan dengan tolak 1 atau 2 selepas berlaku persetubuhan. Ingat, kalau dia tolak 1, tolak 2, kalau tak berlaku persetubuhan tak boleh, dia tidak ada iddah. Itu kena faham. Sebab itu tolak 1 ataupun tolak 2 selepas persetubuhan, sebab ada iddah, ada tempoh. Bila kita belajar faraid tuan-tuan, dia belajar juga fiqh munakahat. Sebab apa? Sebab dia ada sebab pusaka tu, di antaranya perkahwinan. Bila perkahwinan, kita belajar sedikitlah asas tentang fiqh munakahat, iaitu pernikahan. Sedikit-sikit lah, tak mendalam, cuma asas kita tahu. Yang paling penting tuan-tuan, apabila cerai isteri dalam tolak 1, tolak 2 yang selepas persetubuhan, yang mana boleh rujuk kembali, maka apabila salah seorang meninggal tuan-tuan, suami ke meninggal ataupun isteri meninggal dalam tolak roj'i, dalam tempoh iddah, maka isteri boleh dapat, suami boleh dapat. Sebab itu apabila kita ditanya, Ustaz, saya dah cerai dah dengan suami saya, suami saya meninggal kan, tapi saya ada anak lah, anak hasil perkahwinan, ada anak lelaki, anak perempuan. Okey, kita tengok isteri puan tak dapat sebab dah bercerai. Tak dapat. Baru seminggu bercerai, tolak 1 tuan-tuan. Tolak 1. Maka sebab itu kita perlu siasat. Walaupun kita tahu telah suami isteri itu kata dah bercerai, kita tanya, bercerai dah lama ke? Ataupun berapa tempoh? Tak Ustaz, saya baru seminggu. Kemungkinan isteri yang nak tanya Ustaz tu, dia dah tahu dah bercerai, dan mungkin dia tahu umumnya bercerai memang tak ada hubungan suami isteri, isteri tak dapat. Sebab itu si isteri, ibu-ibu kena faham, kalau dalam tempoh iddah ada
bahagian dia. Maka isteri ada bahagian je lah, 1/8, dan juga anak akan dapat asabah bil ghari, iaitu anak lelaki dan perempuan dapat asabah baki daripada apabila isteri ambil 1/8, 7/8 untuk anak. Kalau dalam kes ini hanya ada isteri dan juga anak lah. Kalau ada ibu bapa si mati, lain pula kes dia, ikut situasi tersebut. Okay, dalam keadaan ini suami dan isteri saling waris mewarisi seperti mana kewajipan suami memberi nafkah kepada isterinya. Apabila tamat tempoh iddah, maka mereka tidak boleh mewarisi. Apabila tamat tempoh iddah, cek tengok, ustaz, saya dah bercerai setahun dah. Setahun dah habis lah kan. Walaupun talak 1, talak 2 dalam setelah persetubuhan, maka disebabkan tempoh iddah tersebut telah tamat, maka mereka tidak mewarisi. Tidak kira isteri ke ataupun suami, mereka tidak memperolehi harta pusaka salah seorang mereka meninggal dunia. Okey, itu jelaslah. Itu maksudnya kita simpulkan bahawasanya boleh dapat dalam keadaan yang mana kita boleh rujuk kembali isteri kita masa selagi mana iddah tempoh itu masih ada lagi. Okey, situasi yang kedua, macam mana kalau isteri dan suami itu tidak mewarisi? Mereka tidak boleh mewarisi jika isteri diceraikan dengan tolak bain. Ini istilah tuan-tuan dalam fiqh munakahat, dia ada tolak raj'i, tolak bain. Bain pula ada dua, bain sughra, bain kubra. Ini semua istilah dalam fiqh munakahat, iaitu tolak yang tidak boleh dirujuk kembali. Ini tolak yang mana dia tak boleh dirujuk. Tolak 1, 2 boleh dirujuk, ni tolak bain tidak boleh dirujuk. Bekas suami dan bekas isteri tidak boleh mempusakai antara satu sama lain walaupun isteri berada dalam tempoh iddah. Walaupun dalam tempoh iddah, sebab mereka ni tidak boleh dirujuk kembali. Tolak contoh, aku ceraikan talak 3 contoh. Kita tahulah tolak 3 ni memang antara tolak bain lah. Tolak lepas dia cerai tu, dia sakit, tiba serangan jantung, meninggal. Tak berapa second kan, minit meninggal. Walaupun begitu, maka isteri tak dapat. Sebab apa? Iaitu tolak bain yang mana mereka tidak ada, tak boleh rujuk kembali. Tolak bain terbahagi kepada 2, sama ada tolak bain bainunah sughra dan juga tolak bain bainunah kubra. Apa yang dikatakan tolak bain bainunah sughra, iaitu isteri diceraikan dengan tolak 1 dan tolak 2 sebelum persetubuhan. Maksudnya janda berhias tak sempat bersama, telah jatuh talak 1 atau 2 sebelum persetubuhan. Yang kedua, dengan tolak 1 dan tolak 2 selepas persetubuhan dan telah tamat iddah. Maka telah tamat iddah, maka tidak boleh dirujuk kembali. Dan yang ketiga, secara tebus talak ataupun dalam istilah Arab dia khulu'. Itu yang pertama. Yang kedua, tolak bain bainunah kubra, iaitu isteri diceraikan dengan talak 3, sama ada sebelum atau selepas persetubuhan. Ini jelas. Ini maka apabila isteri yang diceraikan dalam keadaan yang mana tidak boleh dirujuk kembali, maka isteri ataupun suami tidak mempusakai di antara satu sama lain. Itu yang pertama. Sebab yang pertama pernikahan. Yang kedua an-nasabu, iaitu keturunan. Ini yang paling banyak sekali lah, keturunan. Hubungan keturunan ialah keturunan hakiki, iaitu ahli keluarga yang mempunyai ikatan pertalian darah dengan si mati, seperti mana ayah si mati, anak si mati, anak lelaki ke anak perempuan si mati, adik-beradik ataupun saudara seibu sebapa dan lain-lain. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum,
yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan, mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat lain juga ada juga disebut wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Dan untuk dua orang ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6. Apabila kita lihat tuan-tuan di dalam ayat Al-Quran tersebut, maka ibu bapa hubunganlah, ibu si mati, bapa si mati ada bahagian, ada kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, dalam kitab Faham Faraid, khususiat dia, keistimewaan dia, dia memberikan untuk kita mudah fahamlah. Sebab apa? Sebab apabila kita menyebut, apabila kita untuk mengetahui an-nasabu ni, keturunan terlampau ramai, banyak, betul tak? Ni yang paling susah untuk kita ingat. Ahli waris, kalau perkahwinan mudah, suami isteri, itu sahaja. Tapi ni dia terangkanlah ada 4 golongan. Apa dia? Golongan atas, golongan bawah, golongan tengah dan golongan sisi. Apabila sebut golongan atas, tahulah siapa golongan atas, iaitu atas kepada si mati lah, iaitu bapa si mati, ibu si mati, datuk sebelah bapa si mati, datuk nenek sebelah bapa si mati, juga nenek sebelah ibu si mati. Cumanya saya tak sebut datuk sebelah ibu si mati, sebab datuk sebelah ibu si mati dia bukan ahli waris. Ini kita akan belajarlah nanti. Tak semuanya ahli keluarga, tak semuanya keturunan kerabat dia ahli waris, tak. Ahli keluarga kita akan lihat siapakah ahli waris. Ini insya-Allah kita akan belajar dalam bab yang akan datang. Kemudian siapakah yang berada di golongan bawah, iaitu bawah si mati, iaitu anak lelaki si mati, anak perempuan si mati. Kemudian siapa lagi? Cucu lelaki daripada anak lelaki dan juga cucu perempuan daripada anak lelaki si mati. Manakala cucu lelaki ataupun cucu perempuan daripada anak perempuan, dia bukan ahli waris, dia ahli keluarga sahaja. Dia mesti daripada anak lelaki kita lah. Si mati ada anak, cucu lelaki ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Itu bawa hingga ke bawah. Bukan setakat cucu, cicit, pion, onek-onek ini kita telah sebutkanlah hingga ke bawah. Sama juga belah atas. Belah atas bukan setakat datuk. Mungkin ada, lepas datuk apa? Buyut. Bukan buyut pula, nangkau pula, moyang. Moyang, buyut. Tu yang pelik sikit lah. Bukan kasawari, Cilawagi. Cilawagi dia juga apa dia, lupa saya. Tapi adalah bahagian yang bapa kepada buyut. Jangan tersebut nama betul pula. Kasawak apa? Allah saya tak ingat. Dia punya atas je. Nama pelik sikit kan. Mungkin perkara itu tidak akan berlaku kepada kita sebab umur terhad. Kita mungkin sampai, mungkin pun sekarang ni kalau kita tanya tuan-tuan tu, tanya mak ayah kita semua pun dah telah pergi kan. Saya pun sempatlah jumpa buyut, tak boleh jumpa, moyang lah jumpa kejap. Itu pun umur 100 lebih. Sempat jumpa umur panjang, jumpalah 100 lebih. Kalau tak panjang umur, zaman kita, zaman Nabi Muhammad SAW terhad antara 60 ke 70, maka mungkin kita tak sempat jumpalah. Tapi isu dia mungkin kita akan jumpa apabila isu yang mana harta tersebut dah lama kita tak uruskan. Itu mungkin. Contoh kebanyakan tanah yang susah lah. Tengok nama, ini nama buyut, ni mungkin nama ayah pada buyut.
tahun harta sebelum merdeka lagi, tak selesai lagi. Contoh, tak selesai lagi. Mungkin itu akan berlaku lah, sebab hubungan dia dah jauh. Nama masih lagi nama buyut contohnya. Kita tak sempat jumpa, tapi kemungkinan apabila kita siasat kes munasahhat, kematian berlapis, kita siasat satu, kemungkinan kita ada bahagian. Itu mungkin berlaku lah. Tak sempat jumpa tapi harta sempat jumpa dengan kita. Kita tak sempat jumpa tapi mungkin harta buyut kita mungkin kita dapat, sebab harta tersebut tidak diselesaikan. Tengok ni harta, tengok geran ni nama tahun 1940, sebelum merdeka lagi dah tuan. 1940 tak selesai lagi. Ini ada juga. Sebab sahabat saya pernah bantu tidak diselesaikan. Apabila siasat tuan-tuan, masya-Allah, 21 lapis kematian dan melibatkan ahli waris yang banyaklah. Dah 28 lapis kematian, dan setiap lapis tu mungkin berbagai lah. Mungkin anak dia ada berapa ramai, kemudian cucu berapa ramai, kemudian kematian tu dan menyebabkan ramai yang akan memperolehi manfaat harta tersebut. Kalau kita bertangguh, kita tidak selesaikan harta tersebut. InsyaAllah isu-isu ni kita akan fokus nanti pada yang akan datang. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, golongan tengah. Golongan tengah ini ialah golongan antara adik-beradik. Siapa dia? Iaitu dalam kitab ini disebut saudara. Saudara ni bermaksud apa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh lihat nanti, ingat saudara. Biasanya istilah kita ni umum kan. Apa kita faham saudara ni? Ni saudara aku ni. Ni saudara aku ni. Kadang saudara ni mungkin sepupu. Ni saudara jauh. Ni saudara bawah bacang. Itu biasa, betul tak? Kan? Kalau kita sebut saudara, kita akan faham macam tu lah. Jumpa dia saudara, tak tahu saudara belah mak ke saudara bapa. Ni saudara aku, betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan kena catat kat situ kitab tersebut. Saudara ini merujuk kitab adalah adik-beradik. Bila sebut saudara ini umum. Kita jumpa dia balik kampung, ni ingat mak kita pun, ayah kita pun beritahu, ni saudara Along ni, contoh saudara. Tidak kira ke sebelah mak ke sebelah ayah ke, saudara, betul tak? Tapi yang bermaksud saudara dalam kitab ini adalah saudara merujuk kepada adik-beradik. Adik-beradik. Sebab dalam kitab Arab sebut akhun ataupun ukhtun. Bila diterjemahkan akhun, saudara lelaki, ukhtun saudara perempuan. Cumanya berbezalah, sama ada syakik, syakikah, ataupun li'ab, ataupun li'ub, adik-beradik, ataupun saudara seibu sebapa, adik-beradik, ataupun saudara sebapa, ataupun adik-beradik, ataupun saudara seibu. Maka di sini golongan tengah ni adalah dia punya bahagian-bahagiannya, ataupun ada golongannya. Siapa dia? Golongan saudara lelaki seibu sebapa, golongan perempuan seibu sebapa, dan golongan saudara lelaki sebapa, golongan perempuan sebapa, dan juga saudara lelaki seibu, dan juga saudara perempuan seibu. Yang adik-beradik tiga hal lah, yang tiga jenis tu. Adik-beradik seibu sebapa, ataupun adik-beradik sebapa, ataupun adik-beradik seibu. Tidak kira lelaki ke perempuan, mereka ini ada bahagian masing-masing. Siapa lagi golongan tengah ni? Ada lagi, iaitu anak saudara, iaitu anak buah, ataupun orang Kedah Utara anak manakan lah. Anak saudara juga termasuk. Cumanya anak saudara dia tidak melibatkan lelaki perempuan. Anak saudara mesti lelaki sahaja. Kalau adik-beradik tadi boleh lelaki perempuan. Tapi kalau anak saudara, anak buah, hanya lelaki sahaja. Cumanya daripada siapa? Adik-beradik kita kan ramai. Ada adik-beradik lelaki, ada perempuan. Kemudian ada pula seibu sebapa, ada sebapa, ada seibu. Anak buah itu, anak saudara lelaki itu daripada dua sahaja. Siapa dia? Iaitu adik-beradik kita lelaki sahaja. Adik-beradik kita perempuan semua tak dapat. Adik-beradik kita yang lelaki sahaja
Siapa dia? Yang ada hubungannya adik-beradik lelaki seibu sebapa dan juga adik-beradik lelaki sebapa. Adik-beradik lelaki seibu ada tak? Tak ada. Seibu jenis adik-beradik seibu ni tidak termasuk. Hanya adik-beradik seibu sebapa dan juga sebapa. Yang penting adik-beradik kita yang lelaki saja. Adik-beradik perempuan ada anak buah kita daripada adik-beradik kita yang perempuan. Lelaki ada, dapat tak? Tak dapat lah. Dia mesti adik-beradik kita lelaki seibu sebapa ataupun sebapa si mati. Itu ada bahagian je lah. Ataupun dipanggil ahli waris. Okay, selesai golongan tengah. Okay, kemudian kita masuk yang keempat, golongan sisi. Ni jauh sikit lah. Golongan sisi iaitu yang bermaksud bapa saudara dan juga sepupu. Barang perlu diingat, bapa saudara juga sepupu mesti daripada sebelah bapa. Dia bukan sebelah ibu, dia mesti sebelah bapa sahaja. Bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa, ataupun bapa saudara sebapa sebelah bapa. Kalau bapa saudara seibu, dia tidak termasuklah. Kemungkinan mungkin bapa saudara kita ini kemungkinan ada sama ibu sama bapa. Mungkin ada sebapa ataupun mungkin seibu. Cumanya bapa saudara ini hanya ada dua sahaja, bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa ataupun bapa saudara sebapa sebelah bapa. Ini sahajalah. Dan juga sepupu ini hanyalah sepupu lelaki. Bapa saudara bila disebut bapa saudara, apa kita faham? Bapa kan? Lelaki lah. Mana ibu saudara tak dapat. Maksudnya kita bila sebut bapa saudara, kita faham bapa mesti lelaki lah. Tak ada bapa perempuan kan. Bapa saudara perempuan. Cumanya sepupu ni umum. Tak tahu lelaki perempuan kan. Maka dinamakan ahli waris hanyalah daripada sepupu lelaki sahaja. Sepupu lelaki, perempuan tak termasuk. Sepupu lelaki daripada mana? Iaitu bapa saudara sebelah bapa lah. Tidak kira seibu sebapa ke ataupun sebapa. Banyak tuan-tuan kalau kita sebut ni. Pening tak? Pening kan? Nanti kita akan sebut, nanti kita masuk dalam bab khusus. Tak masuk lagi dalam bab ashabul irthi, siapakah ahli waris kita nanti. Ini cumanya dia nak bagi kefahaman bahawasanya an-nasabu ni, keturunan ni banyak. Dan pengarang kitab ia bahagikan untuk mengingat bahagian atas, bahagian bawah, bahagian tengah, bahagian sisi. Jadi tuan-tuan, hubungan ini tidak akan terputus walaupun apa-apa yang berlaku, seperti anak derhaka ataupun ayah dah halau dia kan. Dia pun kata 1 sen kau tak dapat, nanti aku mati 1 sen tak dapat. Anak derhaka halau dia punya rumah. Tapi kalau ayah meninggal dapat. Sebab dia tak akan terputus selamanya. Yang tak dapat apa? Kalau anak yang tidak sah taraf, yang tidak sah pernikahan, itu memang tak dapatlah harta ayah, tapi ibu dapat. Bapa mengharamkan hartanya kepada anak, ia haramkan 1 sen tak dapat. Ibu bersumpah tidak mahu berjumpa dengan anak selamanya. Adik tidak mengaku abang dan sebagainya tuan-tuan. Maka dia tidak akan terputus hubungan. An-nasabu ni, keturunan ni special, dia tidak akan terputus tuan-tuan. Pasti ada bahagiannya. Selagi mana dia tidak termasuk perkara-perkara yang menghalang dia menerima harta pusaka. Nanti kita akan masuk kita dah masuk. Kita dah masuk bab. Kita dah masuk ke bab perkara yang menghalang harta pusaka? Belum lagi, ingat dah masuk. Nanti kita akan masuk dalam pusat 80. Selagi mana mereka ini tidak termasuk dalam perkara yang menegah dia menerima harta pusaka, maka selagi itu dia berhak, selagi itu dia dapat bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan-golongan ini akan diterangkan lebih lanjut dalam tajuk Ashabul Irsi, iaitu ahli waris yang berhak. Nanti kita akan masuk satu persatu siapakah ahli waris kita.
Manakala mereka yang tidak mempunyai hubungan keturunan hakiki, seumpama ayah angkat, anak tiri, anak sesuai, nah ni. Ini kalau kita anak angkat kan, bapa angkat, kakak angkat, abang angkat, isteri angkat. Oh, ni saya angkat. Apa-apa angkat tu, bukan sebenar tu tak termasuk tuan-tuan. Jelaslah. Anak susuan, ini banyak soalan. Ustaz, saya ada anak susuan. Kita faham di sudut hukum aurat perkahwinan memang betul. Mereka tidak boleh berkahwin sebab dia ada kait dengan ibu susuan. Tetapi perlu kita ingat dalam bab pusaka lain pula. Sebab itu kita kena belajar. Kalau dalam bab pusaka maka dia tak dapat. Sebab itu apabila kita belajar ada anak angkat, ada anak susuan yang kita sayang, kita faham esok kalau aku mati esok, dia ni tak dapat dengan harta pusaka. Tak dapat dengan harta pusaka melalui faraid. Apa yang perlu kita buat? Buatlah wasiat. Kalau kita wasiat pula, kita faham dia terhad. Tapi nak bagi rumah, meninggal 1/3 je dapat, padahal kita nak bagi semua. Sebab kita kena faham macam mana bagi semua. Ada satu lagi iaitu instrumen hibah bagi semua contoh. Sebab itu kita kena faham semua ni instrumen dalam pusaka Islam. Pengurusan harta pusaka Islam kita kena tahu, faham. Menantu dan mertua sebagainya tidak boleh mewarisi harta si mati. Kita kena fahamlah kan. Walaupun mereka contoh mak mertua kita tak boleh kahwin sebab bila mak mertua kita kan. Tapi kita ingat esok kita mati mak mertua dapat tak. Dia hubungan yang telah digariskan yang kita akan bahaskan pada perbahasan akan datang. Hukum syarak menetapkan hubungan nasab berdasarkan salah satu daripada mereka lah. Hukum syarak menetapkan hubungan nasab berdasarkan salah satu daripada berikut. Yang pertama, penyaksian oleh dua orang lelaki yang memenuhi syarat penyaksian nikah. Betul tak? Kalau kita nak kahwin, kan mesti ada saksi. Syarat kita punya mazhab Imam Syafi'i kan, dua saksi kan dalam orang kan. Siapa saksi tu? Saksi. Lepas tu Tok Kadi kata sah. Dia akan tanya saksi, sah. Tanya saksi sebelah, dua kiri kanan, dua saksi kan. Tu penyaksian. Yang kedua, al-istifadah, menerima orang ramai dalam bilangan yang ramai kan? Yang ketiga, dakwaan seseorang bahawa dia atau seseorang yang lain adalah waris si mati. Dakwaan ini tidak diterima mereka wujud bukti kukuh yang menyokong, tuan-tuan. Kalau di sini tuan-tuan ada perbahasan tentang nasab yang kita rasa macam ragu-ragu, ini ada yang berlaku, tuan-tuan. Ada satu tempat saya berkuliah dan semua tahu sebenarnya ayah dia ambil anak angkat, dan ayah dia bila ambil anak angkat, dia tukar bin kepada nama dia. Ikutkan bila anak angkat, kita tahu dah anak angkat dia dapat ke tak? Anak angkat tak dapat. Tapi bila tengok sijil dan sebagainya, dia punya kad IC semua, dia dah tukar bin. Ini mungkin zaman-zaman kita yang dulu kita mungkin kurang tentang ilmu agama, kita tak tahu bahawa menasabkan anak pada kita ni haram, tak boleh. Sebab isu-isu macam ni lah, isu-isu tentang harta pusaka sebenarnya tak layak, tak dapat, tapi dia dapat, dah telah makan harta batil, harta haram orang lain. Maka perkara ini tuan-tuan perlu kita kita bahaskan di mahkamah syariah untuk kita mengesahkan, dan ada saksi dan bukti bagi tahu macam mana ni anak angkat telah dibinkan semua. Prosesnya agak lama lah, dan terbukti maka selesai bahawa sebenarnya ni tak dapat, sebenarnya dia ni adalah anak angkat. Ini perlu kita bawakan perkara ini, diketengahkan kepada mahkamah syariah untuk pengesahan nasab. Yang ketiga, al-wala. Al-wala ni adalah wala ialah pembebasan hamba, iaitu tuan yang merdekakan hambanya, yang mana tuan-tuan pada zaman sekarang ini kita tidak bahaskan, cuma kita belajar. Saya tidak tekanlah hambanya dia
boleh kepada tuan yang membebaskan hamba. Tidak kira tuan lelaki ke perempuan lah. Tuan ke puan ke yang memerdekakan hamba tersebut, harta tersebut boleh diterima kepada orang yang membebaskan. Ia hanya one way saja. Yang bekas hamba tu, orang yang merdeka boleh kepada tuan atau puan yang merdekakan dia. Cuma apabila tuan yang meninggal, tidak ada siapa kepada hamba yang merdeka, tak akan berlaku lah. Isu dia harta tersebut orang yang merdekakan dia lah. Ini kefahaman umum lah. Sebab kita tidak ada sistem perbahan, tidak akan berlaku lah dalam al-wala ni. Cuma kita belajar dalam fiqh ada menyebut. Okey, yang keempat yang terakhir tuan-tuan, iaitu Islam. Islam apa dia? Baitul Mal. Okey. Baitul Mal apabila kita meninggal, esok sebatang kara hidup pula lama tuan-tuan. Umur sampai 100 lebih. Semua bawah dah mati dulu. Dia pun dah puas lah. Semua harta dapat dia. Anak dia dapat, dia dapat. Cucu dapat, dia dapat. Dia tak meninggal. Anak, cucu semua meninggal. Lepas tu umur lebih 100 lebih. Isteri tak ada, semua dah meninggal. Tinggal dia seorang. Tengok siasat-siasat punya siasat. Tengok golongan atas, golongan bawah, golongan tengah, golongan sini. Memang tak ada tuan-tuan. Memang tak ada. Lepas tu kemudian tengok semak-semak. Okey. Maka akhir sekali harta kita ke Baitul Mal. Tapi bukan mudah lah. Maksudnya ada proses dia yang panjang. Mungkin tuan-tuan, mungkin berlaku satu family meninggal dalam dalam mungkin banjir besar ke ataupun kebakaran. Meninggal satu. Biasanya berlaku mungkin di belah Sarawak lah. Mungkin Sarawak umur panjang. Umur panjang semua family dalam satu dulu. Semua anak-anak family meninggal satu. Terbakar, hangus. Hidup seorang. Sebab apa hidup? Sebab dia kerja dekat KL lah, contoh hidup. Maka siasat-siasat, dia pula meninggal, harta dia meninggal tu, yang orang KL tu meninggal, tengok tidak ada sesiapa pun sebab semua keluarga dia dah meninggal terlebih dahulu. Maka akhir sekali ke Baitul Mal, tuan-tuan. Maka ada 4 lah. Okay, saya simpulkan 4 ni perkara. Yang pertama saya tekankan, sebab apa saya tekankan? Yang pertama pernikahan. Sebab ini utama, kita kena faham. Yang kedua saya tekankan sebab apa? Nasab. Sebab ni ramai. Dan kemungkinan ada nasab keturunan, ada yang dapat dan mungkin tidak dapat. Ini kita akan memperhalusi pertemuan kita yang akan datang dalam bab Ashabul Irsi. Okay, yang kedua ni saya kurang sikit lah. Kurang tekan sebab tidak berlaku pada zaman sekarang. Tapi kita belajar juga al-wala. Tuan yang membebaskan hamba atau puan yang membebaskan hamba, yang merdekakan hamba. Dan yang terakhir, ini memang senang lah tuan-tuan. Kita tak payah belajar pun. Ini orang insyaAllah Baitul Mal dia faham. Dia tengok ni tak ada ahli waris siasat, tak ada. Baitul Mal dia gunakan untuk secara umum, untuk manfaat seluruh umat Islam. Jadi 4 perkara sebab pusaka, insyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan والعصر إن الإنسان الذين آمنوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saya sudahi dengan insya-Allah kita doa. A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma faqih fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.